Peluang Harimau Malaya raih tiket Piala Asia 2027. InsyaAllah kita akan dapat slot ni secara merit. Jadi sebagai tanda sokongan, aku pun buatlah aku punya kotak perfume ni, dan di situ aku buat Asia Cup 2027 sebagai tanda sokongan aku kepada pasukan bola sepak Malaysia. Tetapi malangnya disebabkan masalah dalaman, 7 orang pemain warisan yang dikatakan warisan telah didapati palsu. Sijil kelahiran mereka telah didapatikan palsu. Jadi secara tak langsung kita telah gagal untuk mendapatkan tempat di Piala Asia 2027, dan secara automatik aku pun terpaksalah tukar kotak perfume aku kepada tahun melawat Malaysia 2026. Jadi kita sama-sama menyokong tahun melawat Malaysia 2026. Okey, jadi macam biasa, rumah tepi sawah, hidup jangan rasuah. Ada duit beli tanah, tapi jangan fitnah. Assalamualaikum.